sumbangan sebanyak RM1,000 daripada Kelab KSKK Jabatan Penerangan Negeri Perak untuk anak yatim, fakir, fisabilillah dan pengurusan yayasan kerana Allah Ta'ala. Jumlah yang kita bagi sumbangan dan juga wakaf itu dapat membantu yayasan ini dalam membangunkan dan membantu golongan masyarakat yang memerlukan, terutamanya golongan kanak-kanak dan juga mereka-mereka yang memerlukan bantuan daripada yayasan inilah. Dan untuk itu kita terpanggil untuk kita memberikan bantuan ini, dan pada hari ini kita menghantar beberapa daripada sudut kewangan dan juga makanan, untuk makanan asas untuk kita bantu yayasan ini dan meneruskan lagi perkhidmatan yang telah pun diberikan selama lebih daripada 25 tahun, dan kita harap perkhidmatan ini dapat diteruskan pada masa hadapan dengan lebih baik lagi. Akademi Al-Quran Nur Maisarah, satu tempat yang mana baru nak beroperasi sebenarnya, tapi tempat ni dah 2 tahun kita diwakaf oleh satu keluarga, Encik Farid. Jadi apa pun matlamat kita di sini, kita nak membina sasiah pendidikan kepada anak-anak yatim dan juga anak-anak masyarakat sekeliling sebenarnya. So hari ini kita dah bermula berbagai aktiviti seperti program Tibet dengan kolej-kolej melibatkan anak-anak yayasan. Yang hari ini anak-anak yayasan yang kita ada seramai 53 orang, dan juga anak-anak daripada masyarakat juga kita turut mengikuti program-program Tibet kita. Rasa teruja kerana saya didatangi ramai oleh kelab sukan, kebajikan, kaki tangan, Jabatan Penerangan Negeri Perak menyumbang pelbagai doa dan juga kewangan juga kepada Yayasan Amanah Al-Munsarah dan yang melibat Akademi Pendidikan Pengajian Nur Maisarah. Ya. Saya mengucapkan terbanyak-banyak terima kasih kepada semua yang turut hadir pada hari ini, termasuk pengarah juga turut hadir hari ini sebenarnya, dan rasa hati itu memang rasa teruja sangatlah. Terima kasih banyak-banyak sekali. Semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Ta'ala. Ya, itu yang kita doakan. InsyaAllah datang lagi bertemu dengan anak-anak saya nanti. Alhamdulillah hari ini tercapailah hasrat kita untuk setiap tahun kita adakan aktiviti sumbangan infak Ramadan daripada KSKK. So tahun ni seperti biasa daripada KSKK kita ada sumbangan wakaf sebanyak RM1,000 untuk ahli untuk pembinaan akademi tahfiz di Yayasan Nur Maisarah. So insya-Allah kita harap setelah terbinanya bangunan akademi itu nanti pahala semua ahli akan berjalan seiring dengan sumbangan yang kita berikan. Perasaan kami iaitu mewakililah ahli KSKK, kami rasa sangat teruja dan seronok kerana kami dapat join sendiri pada hari ini dengan membawakan barang-barang sumbangan, dan juga tengok sendiri pelajar-pelajar dekat sini dengan orang kata dengan perasaan gembira dengan kehadiran kami dari KSKK Japan Perak.